Hai semua, selamat datang ke Batam Vlog Part 3. Hari ini, kami mulakan hari kami dengan breakfast yang menarik di Spice Cafe The Hills Hotel. Tengoklah pilihan makanan dia. Dari yang light macam roti sampai ke yang heavy seperti nasi goreng, semua ada. Betul-betul buat perut kenyang untuk mulakan hari. Selesai sarapan, kami teruskan misi mencari makanan legend di Batam iaitu Yongki Istimewa. Tempat orang kata sup ikannya terbaik di Batam. Memang fresh sangat makanannya dan rasa manis ikan tu sebati dengan kuahnya. Kemudian, kami kembali ke Grand Batam Mall sekali lagi episod ini untuk ADS Travel ditemu ramah oleh media berita di sini. Ini menunjukkan servis kami semakin dikenali di Batam, Indonesia. Okay, time to check in ke hotel kedua kami. Kami menginap di Kawijaya Hotel. Hotel yang baru dibuka di Lubuk Baja, Kota Batam. Bilik dia sangat cozy. Yang paling saya suka, tengok ni. Ada balkoni. Sesuai sangat untuk minum petang atau chill di malam hari. Malam menjelma, destinasi terakhir kami hari ini ialah The Promenade Harbour Bay. Inilah tempat orang Batam menikmati nightlife mereka kerana suasananya yang sangat meriah, santai dan banyak tempat makan. Dari sini, kami boleh nampak lampu-lampu di Singapura dari jauh. Sangat menarik. Jadi, itu sahaja untuk Batam Trip Part 3 kami hari ini. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ini. Stay tuned untuk part 4 of this series. See you on the next video.